Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari. Nama saya Cikgu Ahmad Fathi bin Sabri. Saya merupakan pegawai SISC Plus di Jabatan Pendidikan Putrajaya. Bagi saya ia adalah satu teknologi yang sangat-sangat berguna untuk semua guru di seluruh negeri. Bagi saya agak mudah untuk matlamat fizik. Saya boleh pecahkan kepada dua pembahagian. Satu, kalau saya nak gunakan YouTube untuk tonton pelanggaran fizik, kita ada pelanggaran kenyal dan tidak kenyal, saya boleh tunjukkan automatik terus kepada dalam bentuk YouTube. Kemudian saya juga boleh buat cara tulisan tangan pelanggaran. Nampak tak tuan-tuan? Jadi maksudnya dalam masa yang sama kita dapat memberikan dua fokus kepada anak murid kita, sama ada dari segi kinestetik atau dari segi visual. Dia boleh tengok visual ruang kan. Dalam masa sama kita nampak kita cikgu menulis, dalam masa sama dia juga dapat tengok slide bagi video. Satu lagi yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya cikgu-cikgu yang berada di luar sana, kita ada satu lagi tambahan satu ni ialah GI, ChatGPT. Kadang-kadang kita tak nak tulis, kita tak nak type, saya just sebut saja. Contohnya ChatGPT dapatkan formulir untuk pelanggaran kenyal untuk mata pelajaran fizik. Baik, saya akan berikan formula yang biasa digunakan. Pertama, dalam pelanggaran kenyal, selain itu kita juga pastikan bagian terpengaruh M1 plus M2 plus M1. Okey, terima kasih tuan-tuan. Jangan tunggu lama-lama, dapatkan segera smartboard Arvia.